Ayam Gepuk Top Global dah keluarkan iklan raya untuk 2026 dekat YT korang. Baru je release 3 ke 4 hari lah. Of course, dah ditayangkan. So, nak tengok reaction dia macam mana? Bunyi tajuk dia macam menarik kan? Ayam dia macam takkan putus. Best tak best? Jom sama-sama kita tonton video daripada potongan YT yang aku dah sediakan ni. Okay, jom. Aku nak gerak balik kampung je lagi. Kau nak gerak sekali tak? Kampung? Aku tak Mula balik ada kot. plot twist Saya korang. kerja raya ni. Asal tu. Kau dah bertahun tak balik raya tengok mak ayah kau ni. Kau apa, balik pun family macam tak ada je. So aku tak balik lah. Aduh, balik je lah. Tak apa, kau Takkan 5 salam tahun je lah tak kat mak balik ayah aku Lama gila tak balik. Okay, weh. Selamat Hari Raya. Okay, raya. Sanggup bekerja tau korang. 5 tahun tak balik tengok film. Aku introduce kat korang. Ayam dicicam takkan putus. Dia punya tajuk dia lain pada yang lain lah. Ini Along. Dia ni nampak je muda, tapi lagi tua Siap daripada aku. kutuk depan ni. Dalam rumah ni, dia ni lah yang paling kuat mengarah. Hei. Kau ni cakap dengan siapa ni? Benda ni pun tak settle lagi. Duk bercakap seorang-seorang. Sekarang ni kau pergi pasang lampu ni kat atas ni. Kita ni dah nak raya, kau tengok tu. Sampul pun lah tak settle lagi. Dengan ini tak pasang lagi. Tak, sekarang ni kau pergi settlekan tu. Lepas tu kau settlekan sampul raya ni, aku nak pergi pasang benda ni. Kan aku dah cakap dah, kuat mengarah. Of course lah, Alung kan mesti kuat mengarah. Okay, korang dah scene dah raya dah korang pagi. Ayah dia sedih macam biasa. Teringat balik, throwback dulu, raya-raya dulu kan. Siap bagi ayam, apa ni, ayam Gepuk Top Global tu lah. Surprise! Okay, anak dia balik. Ayah, Ayam dicincang takkan putus. Ayam dia punya tajuk dia untuk tahun ni. Okay, dah bersatu dah. Yeay. ayah dengan adik dah baik. So, dapatlah kumpul satu family. Dah baik dah dua. Yes, jadi plan aku. Sekejap. Tapi kenapa ayah dengan adik bergaduh Kenapa bergaduh korang? Dia makan ayam bahagian perut ayah tu. Lah, pasal peha ayam pun. ni kegemaran ayah. Tapi peha ni favourite adik juga. Apa masalahnya dua-dua favourite? Favourite ayah. Tak ada. Damn, Nak cakap dia apa punya cakap lah. plot Ni twist. adik. Tak ada. Gaduh lagi sayang. Tapi untuk cerita ni dia sangat straightforward, simple je. Okay, so bagi korang yang nak tengok iklan ayam raya Top Global ni untuk 2026 punya, korang boleh tengok dekat YT, TikTok ataupun dekat IG. Alright, so boleh je tonton beramai-ramai, tengok best gila korang. Okay, aku boleh bagi terbaik. Okay, selamat menonton.